Apakah unsur-unsur nadir bumi? Hai peminat kejuruteraan, hari ini kita akan menyelami satu alam bahan yang sangat penting dan misteri, yang menggerakkan teknologi moden dan menjadi tumpuan banyak perbincangan global. Kita sedang bercakap tentang unsur-unsur nadir bumi, dan Anda pasti pernah dengar tentangnya, betul? Unsur-unsur ini sering muncul dalam berita, dalam artikel tentang teknologi. Tetapi adakah Anda benar-benar tahu apa sebenarnya mereka dan mengapa mereka sangat-sangat diidamkan? Jadi, apakah sebenarnya unsur-unsur nadir bumi ini? Apabila kita bercakap tentang unsur nadir bumi, image pertama yang terlintas di fikiran ialah sesuatu yang sangat jarang, hampir seperti permata tersembunyi, betul tak? Tetapi di sinilah muncul kejutan besar pertama. Sebenarnya, unsur-unsur ini tidaklah begitu jarang di kerak bumi seperti yang disangka berdasarkan namanya. Malah, ada di antara mereka yang lebih banyak daripada tembaga dan pelumbung. Jadi, kalau mereka tidak begitu jarang, kenapa namanya unsur nadir bumi? Istilah itu berasal daripada kesukaran untuk menemui mereka dalam kepekatan yang ekonomik. Dan, yang paling penting, untuk memisahkan mereka antara satu sama lain. Bayangkan Anda mempunyai sebuah kotak pasir yang penuh dengan bebola berwarna-warni yang bercampur. Bebola itu sendiri tidaklah jarang, tetapi untuk mengasingkannya mengikut warna, satu demi satu, memang sangat sukar. Dan itulah yang menjadikan mereka istimewa dan sukar untuk diperoleh. Kesukaran dalam pengekstrakan dan pemprosesan inilah yang sebenarnya memberikan mereka status sebagai bahan nadir dalam konteks komersial dan industri. Dari segi kimia, unsur nadir bumi ialah sekumpulan 17 unsur kimia tertentu. Ia merangkumi 15 lantanida, iaitu lantanio, cerium, praseodimeo, neodymium, promesio, samario, europio, gadolinio, terbio, dysprosio, holmium, herbio, tulio, eterbio, dan lutesio. Selain dua unsur yang mempunyai sifat sangat serupa dan sering ditemui dalam deposit mineral yang sama, yaitu scandium dan yttrium. Semua unsur ini berkongsi sifat kimia dan fizikal yang serupa, yang menjadikan pemisahan mereka satu cabaran yang besar. Namun, keupayaan untuk memanipulasi perbezaan kecil inilah yang menjadikan mereka sangat berharga untuk teknologi moden. Sekarang kita sudah tahu apa mereka dan mengapa. Nama nadir mungkin agak mengelirukan. Persoalan besar ialah mengapa unsur-unsur ini sangat diidamkan sehingga dianggap penting untuk ekonomi dan keselamatan banyak negara? Jawapannya terletak pada sifat unik mereka. Mereka bukan sekedar satu lagi logam. Mereka mempunyai ciri-ciri yang walaupun dalam kuantiti kecil boleh mengubah secara radikal prestasi, produk dan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Mari kita lihat beberapa contoh yang menunjukkan kekuatan unsur-unsur ini. Fikirkan tentang peranti elektronik yang anda ada di rumah. Telefon pintar anda, televisyen skrin rata anda, komputer anda. Tanpa unsur nadir bumi, banyak daripada peranti itu tidak akan wujud seperti yang kita kenali. Europium dan terbium sebagai contoh digunakan sebagai fosfor yang memancarkan cahaya merah dan hijau masing-masing. Yang penting untuk warna-warna terang yang anda lihat pada skrin. Yttrium dan europium juga ditemui dalam lampu pendar fluor dan LED, menjadikannya lebih cekap dan tahan lama. Tetapi bukan hanya di skrin mereka bersinar. Pernahkah anda tertanya-tanya, apa yang membuatkan fon kepala begitu kecil tetapi mempunyai bunyi yang begitu kuat? Atau apa yang membuatkan motor elektrik, sebuah kereta, begitu cekap? Jawapannya terletak pada magnet yang sangat kuat, neodymium, yang digabungkan dengan dysprosium adalah raja magnet kekal. Magnet ini sangat kuat berbanding saiznya, menjadikannya sangat penting dalam cakera keras komputer, motor kereta elektrik dan hybrid, penjana turbin angin dan juga dalam motor getaran telefon bimbit anda. Tanpa magnet ini, kereta elektrik kita akan menjadi jauh kurang cekap dan turbin angin yang menghasilkan tenaga bersih akan menjadi sangat besar dan tidak ekonomik. Selain itu, unsur nadir bumi adalah pemangkin penting dalam pelbagai industri.
Cerium digunakan dalam penukar bermangkin kereta, membantu mengurangkan pelepasan bahan pencemar daripada enjin pembakaran dalaman. Ia juga sangat penting dalam penapisan minyak dan penghasilan kaca, serta penggilapan skrin berketepatan tinggi seperti pada telefon pintar anda. Keupayaannya untuk mempercepatkan tindak balas kimia dengan cekap dan cukup lestari adalah salah satu sebab mengapa industri moden sangat bergantung kepadanya. Adakah anda suka cermin mata hitam atau lensa kamera berkualiti tinggi? Lantanom mungkin ada di situ, meningkatkan pembiasan cahaya dan kualiti optik. Dan dalam bidang perubatan, gadolinium digunakan sebagai agen kontras untuk imbasan resonans magnetik, membolehkan doktor melihat organ dan tisu dengan lebih jelas. Tetapi bagaimana unsur-unsur ini boleh mempunyai begitu banyak aplikasi berbeza? Daripada skrin telefon bimbit hingga pemeriksaan perubatan. Inilah pelbagai sifat yang ditawarkan oleh setiap satu daripada 17 unsur ini yang menjadikan mereka begitu serba boleh dan tidak boleh digantikan. Malah dalam industri pertahanan dan aero angkasa, kepentingan unsur-unsur nadir bumi tidak dapat dinafikan. Ia digunakan dalam sistem penyasaran laser, sensor dan peranti komunikasi canggih, memastikan operasi peralatan berteknologi tinggi. Dan dengan kemajuan teknologi seperti pengkomputeran kuantum dan kecerdasan buatan, permintaan terhadap unsur-unsur ini dijangka terus meningkat, mendorong pencarian sumber dan kaedah pengekstrakan yang baru. Sekarang, jika unsur-unsur ini begitu melimpah, mengapa pengekstrakannya begitu sukar dan berimpak buruk terhadap alam sekitar? Walaupun dia tidak jarang dari segi geologi, kepekatannya, proses perlombongan dan terutamanya pemisahan kimia unsur-unsur ini adalah rumit, memakan masa dan menghasilkan sisa toksik, selalunya radioaktif, disebabkan oleh kaitan semula jadinya dengan mineral yang mengandungi thorium dan uranium. Ini menimbulkan kebimbangan serius terhadap alam sekitar dan kesihatan bagi komuniti yang berdekatan dengan Longbong dan kawasan tersebut. Secara sejarah, China menguasai pengeluaran dan pemprosesan unsur-unsur ini, mengawal sebahagian besar pasaran global. Penumpuan rantaian bekalan di satu negara ini mempunyai implikasi geopolitik yang besar kerana sebarang gangguan boleh menjejaskan pengeluaran teknologi penting di seluruh dunia. Oleh itu, banyak negara telah melabur dalam penyelidikan dan pembangunan untuk mencari deposit baharu dan kaedah pemprosesan yang lebih bersih serta cekap. Bagi mengurangkan kebergantungan dan memastikan bekalan yang stabil, malah kebergantungan global yang semakin meningkat terhadap unsur nadir bumi telah meningkatkan ketegangan geopolitik seperti yang saya katakan. China yang menguasai lebih daripada 60% pengeluaran dunia dan hampir 90% penapisan bahan-bahan ini telah menggunakan kedudukan dominannya sebagai alat strategik dengan mengenakan sekatan pasaran yang memberi kesan kepada rantaian bekalan global. Penumpuan pasaran ini kepada satu pihak dalam pengeluaran tenaga, iaitu China dalam pengeluaran tenaga dan China dalam pengeluaran tenaga. China mempunyai potensi besar dalam pengeluaran dan penjanaan tenaga. China mempunyai kapasiti pengeluaran tenaga. Dan pengeluaran tenaga, China juga mempunyai kapasiti besar dalam pengeluaran dan pengeluaran tenaga di peringkat serantau. Terutamanya di kawasan yang kaya dengan sumber-sumber ini, di mana kepentingan ekonomi dan strategik saling berkait. Menjadikan unsur-unsur ini bukan sahaja sebagai komoditi yang bernilai, tetapi juga sebagai pemangkin yang berpotensi untuk pertikaian antarabangsa. Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan nama anda disebut dalam video-video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan adakah anda pernah dengar tentang unsur nadir bumi? Adakah anda pernah bayangkan bahawa unsur-unsur ini begitu banyak dan penting
dalam kehidupan seharian kita? Tinggalkan komen anda di sini kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini, terdapat 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itulah sahaja pencinta kejuruteraan. Salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.